dari KLIA ke kota sejuk Vietnam. Hari itu, kami bergerak seawal pagi dari Putrajaya Central menuju KLIA Terminal 2. Flight jam 11 pagi bersama AirAsia dan Alhamdulillah semua berjalan lancar. Tepat jam 12.10 tengah hari, kami selamat mendarat di Lian Kuan Airport, Dalat. Immigration di sini cukup pantas, tak banyak kerena. Mungkin sebab airport ini kecil dan tak ramai penumpang. Untuk airport transit, tambang sekitar RM45 hingga RM65. Perjalanan hampir sejam tapi sangat menyenangkan. Homestay ini memang unik. Pintu hadapan bercermin penuh, ada folding gate untuk tutup privasi. Reka bentuknya bertingkat ke atas. Tingkat 1, ruang tamu. Tingkat 2, bilik. Tingkat 3, bilik lagi dengan attic. Total macam 3 bilik. Yang best, dari tingkat terus nampak view bandar kerana ianya terletak di lereng bukit. Harga pula RM750 untuk 4 malam. Memang berbaloi. Petang itu, kami mula berjalan kaki menuju ke dataran Dalat Market. Apa yang mengejutkan kami adalah motosikal. Banyak sangat. Yang jelas ia pengurutan utama di sini. Nak litar jalan memang cabaran sebab pemandu motor jarang berhenti bagi laluan. Dalam perjalanan, kami singgah di Taman Bunga Tet. Bunga berwarna ungu, pink dan putih memenuhi taman. Memang cantik, romantik dan spot terbaik untuk bergambar. Sampai di dataran Dalat Market, suasananya meriah dengan peniaga tempatan. Ada jual pakaian sejuk, makanan jalanan, macam-macam ada. Apa yang menarik, di tengah dataran ada patung ukiran wanita dan dari kejauhan nampak menara yang mirip Eiffel Tower. Tapi tak peliklah sebab Dalat dulu memang dibangunkan oleh penjajah Perancis sebagai kota kolonial. Malamnya kami makan di Restoran Sarah, sebuah restoran halal di sini. Begitulah hari pertama kami di Vietnam. Jangan lupa subscribe, like dan share kalau anda suka travel lodge bajet macam ini. Jumpa lagi di episod seterusnya.